Pernah tak kita terfikir, kenapa ya ada tempat di bumi ni yang subur menghijau, tapi ada juga tempat lain yang kering dan tandus? Semuanya sebenarnya berpunca daripada persekitaran fizikal, maksudnya tanah yang kita pijak dan cuaca di atas kepala kita. Jom kita selami macam mana semua ni membentuk setiap hidupan di planet kita. Soalan inilah yang jadi teras perbincangan kita. Kenapa kaktus boleh hidup kat gurun, tapi pokok oak tak boleh? Kenapa wujudnya hutan hujan yang tebal dan pada masa yang sama, ada kawasan tundra yang beku sepanjang tahun? Jawapannya, semuanya tentang padanan yang sempurna antara hidupan dengan persekitarannya. Dan hari ini, kita nak bongkar resepi di sebalik padanan ni. Dan resipi tu ada kat sini, dalam peta minda ni. Ia tunjukkan 4 bahan utama, bentuk muka bumi, saliran, jenis tanah dan juga iklim yang bila digabungkan akan mencipta setiap ekosistem yang unik di dunia ni. Peta minda ni lah yang akan jadi panduan kita. Baiklah, jadi jom kita mulakan pengembaraan kita dengan persoalan asas. Macam mana dunia kita ni boleh ada begitu banyak perbezaan dari satu tempat ke tempat yang lain? Okey, jadi apakah 4 bahan utama dalam resepi alam semula jadi ni? Mari kita lihat satu persatu blok binaan yang membentuk setiap persekitaran di planet kita. 4 bahan utama kita ialah bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Cuba fikirkan macam ni, setiap satu tu penting, tapi keajaiban sebenar tu berlaku bila keempat-empatnya saling berinteraksi. Jom kita bedah siasat satu persatu. Okey, kita mulakan dari yang paling asas, dari tapaknya. Semuanya bermula dengan rupa bumi, ibarat pentas utama di mana segala drama kehidupan ini berlangsung. Rupa bumi inilah yang menentukan pentasnya. Bayangkan perbezaannya. Tanah pamah yang luas dan subur memang sesuai untuk pertanian. Lepas tu, bandingkan pula dengan tanah tinggi yang berbatu-batan, jadi rumah untuk hidupan macam kambing gunung. Atau kawasan pinggir laut yang tak henti-henti dipukul ombak. Setiap pentas ni ada barisan pelakon hidupan yang tersendiri. Sekarang kita tengok pula pasal aliran air. Nampak macam simple kan saliran, tapi kesannya sangat besar. Kalau saliran tu baik, maksudnya air mengalir lancar, tak bertakung. Ini bagus untuk pokok yang tak suka akarnya terendam lama. Sebaliknya, kalau saliran tu tak elok, air akan bertakung dan inilah yang mewujudkan tanah paya, persekitaran yang sempurna untuk pokok bakau atau padi. Perbezaan mudah tapi impaknya besar. Baiklah, kita beralih pula kepada asas sebenar untuk hidupan tumbuhan, iaitu tanah. Ini bukan sekadar tanah tau. Ia sebenarnya satu adunan yang kompleks, ada mineral, ada bahan organik dan ia jadi salah satu pemboleh ubah paling penting dalam resepi ekosistem kita. Kalau kita rujuk semula peta minda kita, bahagian jenis tanah ni mendedahkan satu dunia yang lain. Setiap jenis tanah yang disenaraikan tu bukan sekadar nama. Ia ibarat dapur yang berbeza yang menyediakan menu nutrien yang unik untuk hidupan yang tumbuh daripadanya. Jom kita tengok beberapa contoh. Kita ada Chernozem, tanah hitam yang sangat subur, macam yang ada kat padang rumput Ukraine, sampaikan digelar bakul roti dunia. Jauh ke utara sana pula, kita ada permafrost, tanah yang beku sepanjang tahun. Dan kat gurun, ada aridisols yang kering kontang. Hanya dengan tahu jenis tanahnya, kita dah boleh bayangkan dunianya kan? Dan kepelbagaiannya tak berhenti kat situ. Daripada tanah latosol yang kemerahan di hutan hujan tropika ke tanah podzol yang berasid di hutan-hutan pine sehinggalah ke terra rosa yang membolehkan pokok anggur tumbuh subur di Mediterranean. Setiap tanah ni ada cerita dia yang tersendiri. Sekarang kita dah sampai kepada ketua kepada semua faktor, iaitu iklim. Anggaplah ia macam sistem kawalan utama yang menetapkan semua peraturan permainan untuk elemen-elemen lain yang kita dah bincangkan tadi. Peta minda kita pun tunjukkan dengan jelas, pengaruh iklim ni memang besar. Ia yang tentukan peraturan jangka panjang, berapa banyak hujan akan turun, berapa banyak cahaya matahari, suhu panas, sejuk yang perlu dihadapi. Peraturan-peraturan ni tak boleh dilanggar oleh mana-mana hidupan. Dan peraturan-peraturan ini sangat berbeza antara satu sama lain. Iklim gurun panas dengan suhu melampau dan kurang hujan ada set peraturan yang langsung tak sama dengan iklim monsun tropikal yang ada musim hujan dan musim kering. Begitu juga dengan iklim Siberia yang sejuk beku dan iklim Laurentia yang ada 4 musim yang jelas. Setiap satu ni mencipta buku panduan kehidupan yang unik.
Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Macam yang formula ni tunjukkan, tak ada satu pun faktor yang bertindak sendirian. Gabungan bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim, inilah yang mencipta setiap ekosistem yang menakjubkan di planet kita. Ia satu tarian alam yang sangat kompleks dan cantik. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang sangat penting untuk kita fikirkan. Kita dah faham macam mana alam tetapkan peraturannya. Tapi sekarang, cuba renungkan macam mana pula dengan aktiviti kita sebagai manusia. Daripada pembinaan bandar sampailah kepada perubahan iklim yang kita sebabkan sedang menulis semula peraturan asas ni untuk generasi akan datang. Itulah persoalan yang saya tinggalkan untuk anda fikir-fikirkan.